Aku akan bocorkan rahsia kau. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni aku nak review dekat korang satu lagi movie terbaru daripada Hollywood yang berjudul The Amateur. Filem ni memang penuh dengan emosi, lepas tu dendam dan juga aksi yang mendebarkan. Watak utama dalam filem ni iaitu Rami Malek ni adalah merupakan seorang pelakon berketurunan Mesir. Kalau korang tak tahu, dia pernah menang anugerah dan juga pernah popular satu ketika dahulu dalam satu TV series yang berjudul Mr. Robot. Bagi korang yang tak tahu siapa dia, mungkin kalau kau tengok nanti filem ni, kau akan rasa macam okay, aku pernah tengok dia ni berlakon dekat mana. Aku pun tak berapa kenal sangat pelakon ni, tapi bila aku tengok muka dia, aku tahu oh okay, dia pernah berlakon dalam few filem, tapi aku dah lupa filem apa. Filem The Amateur ni mengisahkan tentang Charlie Heller yang merupakan seorang ahli kriptografi di CIA, yang kalau kau tengok dia macam agak tenang, chill dan nerd. Mungkin kalau dengan mata kasar kau rasa macam mamat ni dia boleh buat apa je, dia tak boleh nak jadi ejen preset CIA pun. Dia boleh duduk dekat depan skrin komputer lepas tu buat coding macam tu je. Tapi di sebalik personality dia ni ada sesuatu yang berlaku yang dah mengubah hidup dia 360 darjah. Perkara ni terjadi apabila isterinya terbunuh dalam satu serangan pengganas di London. Tapi apa yang lebih menyakitkan lagi, bila dia cuba bawa benda ni dekat orang atasan, which is dekat CIA department, dia orang tak endah. Tapi sebelum kejadian isterinya terbunuh tu, sebenarnya Charlie sendiri telah terjumpa something dekat dalam department dia. Ada satu mesej yang dihantar oleh orang yang tak dikenali dalam satu kawasan yang menyebabkan dia shock something. Perkara yang dia shock tu sebenarnya melibatkan orang atasan dalam CIA tu sendiri. Si Charlie ni memang tak puas hati betul dengan tindakan orang atasan CIA ni yang menyebabkan dia mengugut diorang ni, kalau kau tak buat apa-apa, kalau kau tak tolong aku untuk cari pengganas-pengganas yang dah bunuh isteri aku ni, aku akan bocorkan rahsia kau. Nak tak nak, memang diorang kena buat something, which is dia kena ikut saja apa permintaan si Charlie ni. Permintaan Charlie tu senangnya dia nak dilatih untuk jadi ejen CIA dan juga bagi dia duit supaya dia boleh menggerakkan operasi dia. Charlie kemudiannya memang telah pun dihantar untuk menjadi seorang ejen CIA dan telah pun mengembara ke beberapa tempat untuk mencari pengganas ni. Beberapa tempat yang dimaksudkan tu adalah di Paris, Madrid, Istanbul sampailah ke Romania. Dalam pembalasan dendam ni ada 4 orang yang dia aim untuk dibunuh. Tapi dalam usaha dia untuk menegakkan keadilan untuk memburu 4 orang ni, dia tersedar ada duri dalam daging dalam CIA sendiri. Dan sekarang ni dia tengah tersepit antara untuk mengejar 4 orang ni dan dikejar oleh orang CIA sendiri. Filem The Amateur ni bukan sekadar filem aksi, tapi dia juga menyentuh perasaan dengan tema yang berkaitan dengan keadilan dan juga krisis moral. Aku rasa cerita ni memang padu dan memang korang patut tengok. Charlie ni bukan sekadar orang yang tahu coding ataupun ulat buku, tapi sebenarnya dia mampu lakukan lebih daripada tu. Walaupun Charlie ni tidak mempunyai fizikal yang kuat, tapi disebabkan dia mempunyai otak yang geliga, dia telah melakukan kerja sebagai seorang ejen CIA dengan sangat-sangat mind-blowing pada aku. Selalunya bila aku tengok cerita-cerita yang macam ni, aku dah dapat agak dah plot twist dia, siapa punya kerja, but dalam cerita ni aku terkejut, ada benda yang unexpected. Rami Malek telah membuktikan kebolehan dia untuk membawakan watak yang kompleks ni. Kalau kau nampak dekat dalam cerita ni, dia bukan penuh dengan aksi je macam aku cakap tadi, tapi juga penuh dengan emosi. Macam mana dibawa emosi ni dan cuba membalas dendam, aku rasa memang sangat sukar. Pada aku, filem The Amateur ni bukan biasa-biasa sebab dia banyak menyentuh berkaitan dengan pembalasan dendam, emosi, kehilangan isteri tersayang dan juga menuntut keadilan. Kalau korang peminat-peminat filem seperti James Bond dan juga The Equalizer, filem ni memang sesuai untuk korang tengok. Filem yang penuh dengan emosi, beremosi dan juga lakonan mantap daripada semua barisan pelakon taraf Hollywood ni, aku bagi 8.5 daripada 10 bintang. Sejujurnya ada part yang aku rasa perlahan sikit kat depan tu yang membuatkan aku macam sedikit ngantuk, tapi sekejap je. Aku janji lepas tu korang akan rasa macam mind-blowing gila. Itu saja ulasan aku untuk filem The Amateur ni. So apa pendapat korang tentang filem ni? Korang dah tengok ke belum? Kalau korang dah tengok, nanti cuba komen kat bawah ni, best ke tak, bantu orang lain tu tengok. Itu saja daripada aku. Jangan lupa tekan like dan juga tekan subscribe untuk support YouTube channel aku. Dan jangan lupa juga untuk follow semua social media aku yang lain seperti Twitter, TikTok dan juga Instagram. Kalau korang nak tahu ulasan-ulasan paling terbaru yang aku akan buat setiap hari, korang boleh terus tekan button subscribe tu dan juga button bell tu, nanti dia akan keluar setiap kali aku upload yang baru. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.